realize that all the decode yang Buddha buat is actually decision. Betul tak? It's all about decision. Dan Bunda rasa bila Bunda go through the decode Bunda buat, this about decision. That's why it's working so well for you all. Kan? Okay, ada nak masuk lagi? Sebab kalau kita fikirkan, the framework Bunda nak beri ialah, cuba you all tulis or you all audit apa part of your life you all rasa stuck. Okay, first you all dah niat Fatihah semua, niatkan Allah. Okay, apa benda you all rasa stuck dalam hidup? Cuba tulis apa you all rasa stuck. Tulis dulu. Contohnya rumah tangga ke, anak ke, kerja ke, kesihatan ke, whatever. Tulis one thing that you are stuck. Tulis dulu. Okay, anak-anak mah ni kata kan kerja. Okay. Then, what do you believe about the situation? Contohnya anak-anak degil, dia kata apa? Memang anak-anak zaman sekarang, generasi YZ, whatever, memang dia ni payah. Siapa rasa macam tu? Sekarang ni payah nak jaga anak. Siapa rasa macam tu? Okay, bisnes, kewangan, contoh dia kata, okay, kita ni nak bisnes mesti ada connection, mesti ada kabel, mesti ada modal dulu. So, boleh nak you all tulis what you are stuck about. Tulis what you are stuck about. And then, apa you all believe tentang that situation. Suami, kewangan, you all tulis. Anak lambat cakap, okay. Rasa stuck. Tak boleh nak konsisten, okay, rasa stuck. Anak susah nak dapat kerja, okay. So, itu situasi yang you all ada masalah. Maknanya dari segi per 10, you rasa macam, aduh, 3 per 10 aja. Okay. So, that means you are, betul tak? You all bila ada benda tak best tu, you all sedang mengalami pengalaman yang tak best. Setuju? Pengalaman yang tak best. Okay, sekarang Buddha nak beri atas satu framework. You all tulis, you all punya senario sekarang, pengalaman aku sekarang tentang benda yang stuck sana. Jodoh ke, perkahwinan ke, tulis. So, pengalaman you all dia katakanlah 2 per 10. Okay. Ini kerana, tulis. Apa you all punya belief tentang perkara itu? Contohnya, kalau boleh tanya you all, sambung ayat ni, Sambung ayat ni you all. Semua tulis, bersedia? Ataupun tak tulis pun, you all cakap. Semua lelaki adalah, tulis. Semua lelaki, ... Tak dipercayai ke, pemalas ke, tulis semua. Ego, tak dipercayai, tulis. Kuat, ego, pemimpin, tiada matlamat hidup, ego baran, kasar, ego, tak romantik, bertanggungjawab, ketua keluarga, rasa hero, slow, rajin, rasa hebat. I want you all tulis. Okay. So, dekat you all tulis tu, that is your experience and that is your belief. Betul tak? Apa you all tulis tu, it is you punya pengalaman, you punya kepercayaan, dan bukankah itu yang you alami sekarang? Siapa rasa suami, lelaki semua ego, betul tak you suami ego? Yes. So, ini framework sangat powerful. Masya Allah, what a realization. Ini mahal you all. Nak dapat this sort of framework, people go for thousands of dollars. So, apa tulis? Pengalaman saya, dash, bersamaan dengan. Ataupun pengalaman hidup saya atau apa saya alami bersamaan dengan kepercayaan saya tentang perkara itu. Siapa rasa wow? So, you all nak tukar. So, how to change your experience? Anda kena tukar apa? Yes, filter kita. What you believe about the world.
what you believe about the world. Sebab itu, kalau kita frekuensi rendah, apa kita percaya tentang diri kita, tentang orang, tentang dunia, tentang Allah sangat negatif. Betul tak? Sebab tu Bonda cakap hidup kita basement atau penthouse. So kalau you are tak happy dengan hidup, apakah orang di luar atau diri you all? Pattern you all. Ini framework, framework sangat besar. Contohnya nak buat bangunan, kalau you tak ada framework, you busy taruh bata, tapi tak jadi rumah. Macam tu lah kalau kita dapat ilmu bits and pieces. Dengar sana sikit, dengarkan sikit, TikTok sana, TikTok sini, hoping tu nak sulam jadi baju. Mana boleh. Nak taruh batu manik, taruh. Tak ada pattern pun nak taruh. Siapa rasa mudah sedar, ya Allah nasib baiklah aku belajar. So, bila you bagi, you punya anak lambat bercakap. You stress anak you lambat bercakap. Pasal apa? You rasa, kalau anak tak pandai bercakap ni, nanti masa depan tak ada. Itu you penat. Tapi, kalau you kat emotion penthouse, anak lambat bercakap, ini peluang saya untuk sabar dan saya jadi orang yang tidak sombong. Kalau saya kaya, duit banyak, rasa anak okey je, belagak je. Tengok anak orang tu lah. Bila anak sendiri lambat, Allah sangat bergantung pada Allah. Sebab yang pandai bercakap tu bukan cikgu, bukan saya, Allah. Dia punya semayang lagi khusyuk. Betul tak? Sebab itu, kita hidup dengan dua jenis minda. Minda yang limiting. Itulah dia. Apa yang percaya tentang lelaki ego, lelaki tak detail, lelaki tak romantik. That is your limiting belief. You nak happy kat sini tapi nak pergi pasal belief you lelaki ego. So bila you kata lelaki ego, maka filter system you akan jumpa semua sifat ego your husband. Because you dah kata ego, your brain akan cari benda yang familiar yang dia cakap. Dia ras kita. Google search kita. Ras tu macam Google search. So anything. So framework bodoh ialah pengalaman tak indah bersamaan dengan limiting belief. So how bodoh nak kaitkan framework baru ialah tulis. Limiting belief ialah decision. Bodoh rasa ini orang yang coach. Jadi coach semua ni ada tak ada framework ni? Nak tanya orang, ada tak coach macam ni? Coach Aida, Coach Linda, Coach Raza, Coach tak ada kan? Okay. Limiting belief equals to decision, micro decision that you make every day. So you experience your life based on what you believe. And your belief is what the decision you make. You choose to decide to believe that. So bila tukar decision, tukar belief, tukar pengalaman. So bila Bonda nak buat dia punya 49 record, you akan nampak because lepas kelas ni dia punya e-book dah siap, Ustaz dah buat dan Bonda akan record apa yang Bonda nak record tu dalam tu. So kita akan sama-sama tengok record tu dan you all akan faham. Bila you all dah ada, Bonda bagi structure tadi kan, Bonda kata apa? Not good experience, stuck because of certain belief. And belief disebabkan decision. Dan perhatikan, record Bonda semua about micro decision. Siapa setuju? Okay? So, pengalaman kita, apa kita alami, how you experience life, equals to depend on your belief system. Belief system you is due to your decision, keputusan you buat. Saya buat keputusan lelaki semua tak romantik. Lelaki semua tak detail. Lelaki semua ego. So, you akan alami ego lah daripada lelaki-lelaki because you decide lelaki macam tu.
Your rust dah simpan. Lelaki ego. So, you akan jumpa lelaki ego. You akan nampak ego dia macam nak beli kereta proton. Tiba proton banyak. Your rust. You buat decision. Nak beli kereta proton. Tiba-tiba nampak proton. Because your rust jumpa. Because unconscious kita ni banyak. Tapi you akan nampak apa you fokus. Faham? Okay. So, how to change your experience? Change your belief. How to change your belief? Your decision. So, segala rekod yang Buddha buat selama ni is actually micro decision. Yang you all ulang and dengar. Ingat, ulangan is mother of all virtue. Pengalaman kita dengan suami, dengan anak, dengan kerja, dengan kesihatan, semua your belief system. Contohnya you kata apa? Tak boleh minum ais, nanti orak putus. Banyak orang katakan minum ais nanti orak putus, sakit sendi, macam-macam orang kata. Kan? So you believe like that. Pasal masa kecil mak kata macam tu. Tak boleh makan telur lepas operasi mata nanti bernanah. Tak boleh makan apa yang benar. Macam-macam lah. All the pantang-pantang yang diberi tu. So you akan alami. You believe. So pantang-pantang is your belief system. So bila you makan memang batuk. Makan rebutan batuk. Makan ni macam-macam lah. Makan macam-macam lah. Tak boleh main hujan nanti demam. Sedangkan cucu Buddha hujan je boom keluar mandi hujan. Buddha nenek tak boleh. Okay, jom mandi dah. Tak ada. Okay. So kita ni banyak pantang-pantang. Sebab tu Buddha kata kenapa orang Melayu tak maju. Pantang. Lahir-lahir je mak pantang. Pantang dia tak boleh. Lahir dengan tak boleh. Tapi tak ada pantang mengumpat, pantang layan suami, pantang beranak. Tak sebut pantang. Ada. Pantang gedik ngorang, pantang upload, tak nak sebut. Pantang zat. Sampai pantang tu makan nasi ikan kering dah lah karbo, protein tak ada, karbo, protein. Macam luka nak baik. Minum air tak boleh banyak. Nanti bayi banyak. Kering. Otak pun kering. Nampak tak you all? Kesian orang kita kan? Siapa yang rasa guilty buat benda ni? Naik tangga tak boleh. Turun tangga tak boleh. Sekarang sihat ke? Tak sihat pun. Anxiety banyak. Betul? Kan? Ya. Siapa baru? Ya Allah, betul lah. Kering. La ilaha illallah. Tak kering tu. Your belief, your biology will follow. Your belief akan keluarkan penny, akan keluarkan hormon, akan pergi 1 trillion sel, badan jadi macam tu. Words, expectation. Ya, badan sakit juga. Tua pun tak awet muda juga, betul? Kesian kan? Buddha tu asyik curi macam pantang. Mak tak ada minum. Tentu kena marah. Yeah. So ingat, words only say what you want. Okay? Sedangkan Chinese, dia tak kata pantang, confinement. So Cina, confinement dia makan zat-zat, minum air tu. Beli, Buddha pernah pergi kedai Cina untuk Matiah punya bersalin tu. Dia punya alat ribu harga untuk minum. Tapi muka merah, sedap badan. Orang Cina dia punya bahan. Ni kita jamu je lah satu. That's why. Dosa bangsa Cina dia orang berjaya. Because dia tak ada pantang. Dia tak ada tak boleh. Kita tak boleh. Okay, have I put something to you all now? Ada dah sebut pantang? Oh, aku pantang bersama dia. Pantang mengumpat. Lagi? Pantang marah anak. Lagi? Pantang belagak. Lagi? Pantang lawan suami. Lagi? Sedang pantang ni bulan puasa. Pantang mengumpat. Tak ada pantang apa? Pantang kata orang. Pantang komen orang sebut, okay? Shall we use word pantang now? Pantang apa? Pantang buat dosa. Jelas? Orang pantang dah nak dekat. Okay, so faham? Pengalaman sebabkan kepercayaan can be limiting or empowering. Tapi kalau pengalaman tak best, sebab limiting belief. What's limiting belief? Decision.
So decision matrix tu Bonda akan ajar dalam next Zoom dalam momentum creative continuation. Okay? Jelas? Okay, so Bonda nak bila Bonda buat record sebentar lagi, you akan nampak, wow, every 49 yang Bonda bagi is about your decision making, suddenly you tak stuck dah. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, ini ialah 49 record soalan yang kita tanya apabila kita rasa stuck. Okey, dan Bonda akan baca dalam e-book ni ada, you all akan dengar apa Bonda cakap dan you akan baca soalan tu bersama-sama. Jadikan amalan harian you all. Okey, sebab tu dipanggil soalan, dan soalan itu akan membuka kita untuk membuat keputusan secara sedar atau tak sedar. So apa yang Bonda buat sekarang ialah apabila Bonda tanya soalan ni, sebenarnya Bonda sedang bertanyakan your programming, your subconscious mind to make something different. Okay? Dan dalam buku ini, tulisannya ada coding berbeza. Ya? Yang hijau, B kita. Okay? Dari diri kita. Yang biru, do apa yang kita buat. Yang purple, apa yang kita dapat apabila kita jadi B yang best tu. Dan anything yang merah means benda yang negatif. So, because kita nak gunakan VAK, visual, auditory dan kinesthetic, ya. Dan bila pink tu, kita capai dah apa kita nak. Okay? So, every time you rasa start sesuatu, terus tanya soalan ni. Because soalan tu akan buka perspektif. Remember, Buddha kata dalam hidup ni, cuma 2 perkara yang real. Iaitu siang malam, hidup mati. Lain semua perception, cara melihat. So, bila kita buka new perspektif, you're going to have different tenaga dalaman kita. So, soalan ini sebenarnya membezakan the frequency. So, akan open your mind to new possibility atau kemungkinan baru. Dan dengan sendiri, otomatis akan mendapat jawapan. Otak you akan menjawab dengan soalan ini dan timbul dari dalam. Dan menyebabkan kita rasa inspired sebab kita punya awareness dah naik ke penthouse. Yang penting, bila kita tanya tu dengan penuh kepercayaan. So it's good to do this alone. When you're alone, then doakan Allah hasilkan suara hati daripada Allah yang Allah berikan pada kita. Okey, yang pertama. Baik, bila berlaku sesuatu, dia ada 49. You all boleh baca semua ataupun sikit saja mana that works for you. Tapi Bonda akan bacakan semua 49 dan situasi ini boleh berlaku pada mana-mana. Okey, yang pertama. Apakah yang Allah mahu aku pelajari dari situasi ini? Ingat, setiap yang berlaku, kita belajar. Dan setiap sesiapa yang membuat kita rasa tidak best atau stuck, cakap mereka guru saya. Okey, jadi apa yang aku pelajari dari situasi ini? Yang kedua, apa satu perkara kecil yang boleh aku lakukan hari ini untuk bergerak ke arah yang lebih baik? Bagaimana jika rasa stuck ini hanyalah ilusi dan aku sebenarnya lebih bebas daripada apa yang aku sangkakan? Sebab ingat tadi, kita punya limiting belief menjadikan ilusi kita filter yang kita dalam keadaan stuck. Sebenarnya kita bebas bila kita bertanya soalan yang berbeza. Jika aku sudah berada di masa depan dan berjaya keluar dari situasi ini, apa nasihat yang akan aku berikan kepada diri sendiri sekarang? Bayangkan, you dah keluar daripada suasana ni, dah selesai, you akan kata, wah, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Contohnya, ya. Baik, yang kelima, cuba tengok. Siapakah aku tanpa pemikiran atau limiting belief tadi bahawa aku sedang stuck?
Bila kita kata kita stuck, itu pun satu limiting belief, sebab itu kita punya kepercayaan. Maka pengalaman kita rasa macam tu. Okay? Yang keenam, bagaimana aku boleh melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas dan positif. Ingat, apabila kita melihat sesuatu, kita ubah cara kita lihat sesuatu, benda yang kita lihat pun akan berubah. Maknanya, lensa atau filter sistem kita berbeza. Yang ketujuh, ini penting, every time. Something yang tak best, kata apa? Apakah hikmah kita sedang gunakan prefrontal cortex kita, otak manusia kita, yang boleh aku syukuri dalam situasi ini. Ingat, setiap takdir Allah beri, cakap Alhamdulillah. Mungkin kita tak suka, tapi dia baik untuk kita. Cari hikmah dan kesyukuran. Yang ke-8, soalan lagi, tanya, bagaimana aku boleh menjadikan keadaan ini sebagai peluang untuk berkembang dengan lebih baik? Kita gunakan, macam orang lempar batu kat kita, jadikan dia batu loncatan, ya, untuk lebih berkembang. Yang ke-9, apakah tindakan kecil yang boleh mengubah momentum hidupku sekarang? Momentum tu bererti kelajuan hidup kita. So, satu tindakan kecil. Mungkin kita minta maaf, mungkin kita hantar teks, ya. Satu small yang boleh buat sekarang. Ke-10, apakah doa yang boleh aku panjatkan untuk membimbing aku keluar dari rasa stuck ini? Kan banyak. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Macam-macam doa Nabi-Nabi. Doa Nabi Yunus dan sebagainya. Fikirkan doa. Ya. Yang ke-11, cuba kita sangka baik. Bagaimana jika Allah telah menyediakan jalan terbaik dan aku hanya perlu berserah kepadanya? Ada situasi kita redha dan berserah saja. Bila something berlaku, kita tak boleh kawal, kita berdoa, terus sangka sebenarnya Allah telah sediakan jalan terbaik dan aku berserah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ke-12, apa kalau kita start kan, apakah perkara dalam hidupku yang masih boleh aku nikmati sekarang walaupun aku rasa stuck? Kita rasa stuck, tapi banyak lagi benda yang baik yang lihat keliling kita. So jangan fokus pada benda stuck saja, ya. Lihat apa yang boleh nikmati sekarang. Ke-13, bagaimana aku boleh mengubah perspektifku atau persepsiku agar lebih optimis. Ingat, setiap kali kita nak negatif, lebih optimis, kita ubah cara melihat perspektif kita. Ke-14, siapakah dalam hidupku yang boleh memberi pandangan atau inspirasi dalam keadaan ini? So, kita berhati-hati untuk bertanya pada orang yang memberi inspirasi dan pandangan yang baik. Ke-15, bagaimana jika aku memberi ruang kepada diriku untuk berehat dan mendengar hati nurani? Kadang-kadang kita terlampau banyak, cuba diam. Pause, diam, relax, tarik nafas. Rehat, diam, nanti datang lintasan. Bila kita tenang, akan datang suara hati daripada Allah. Allah beri kita ilham dan dengar hati kata, suara hati nurani kita. Ke-16, apakah tindakan yang paling dekat dengan jalan takwa yang boleh aku ambil sekarang? Ini action. Kita dah diam, so okey. Yang boleh takwa, solat taubat, bersedekah, ya. Okey. Ke-17, bagaimana aku boleh menggunakan ilmu dan pengalaman masa lalu untuk keluar dari keadaan ini? Kita ingat, saya pernah start, dulu saya buat ni, cuba fikir balik. Kita pernah alami dan kita boleh buat benda ni. Okay. Yang ke-18, jika aku boleh melepaskan segala bebanan fikiran ini, bagaimana rasanya, ya? Kita rasa stuck. Wow, cuba fikir, kalau lepas beban ni,
Macam mana rasanya? Tentu best kan? Bila fikir macam tu, automatik you akan jadi orang yang sangat-sangat tenang. Kita tak sabar dah. Okay. Ke-19, bagaimana aku boleh memperbaiki niatku dalam situasi ini agar mendapat keberkatan. Niat tu maknanya gini. Kita dapat situasi, kita dapat berkat, apa? Fokus. Niat aku dalam buat benda susah ke, menghadapi suami ke apa. Okey, niat aku ikhlas. Aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Walaupun orang tak balas aku, orang tak apa. Yang penting aku dapat keberkatan. Always tengok niat kita. Yang ke-20, apakah satu perkara yang boleh aku ubah dalam rutin harianku untuk mencipta perubahan? Contohnya, kita start dengan mungkin anak yang tak nak pergi sekolah or whatever. Apa rutin? Mungkin rutin kita bangun lambat, kita kelang kabut. So, apa salahnya kalau kita buat sesuatu untuk melakukan perubahan itu? Supaya kita tak kejar-kejar dan marah anak. Baik, 21. Bagaimana aku boleh lebih fokus kepada penyelesaian daripada masalah? Ini pun dia kata solution lebih daripada problem. Kita jadi solution focus, bukan problem focus. Okey, ubah fokus kita. Yang ke-22, baik, Buddha cakap tentang nilai kan? Tanya soalan. Apakah nilai kehidupan yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui ujian ini? Bila buat ujian, kita akan dapat nilai. So, nilai apa? Mungkin nilai kesabaran, nilai menyembunyikan kebaikan, nilai menghargai orang, nilai memaafkan orang, nilai buat baik pada orang, tak baik pada kita. So, always look at the value yang Allah sedang ajar pada kita. 23. Jika aku melihat diriku sebagai seorang, so image diri jika aku melihat diriku sebagai seorang yang sudah berjaya mengatasi cabaran ini, apa yang aku akan lakukan sekarang? So, jika aku melihat diriku sebagai seorang yang sudah berjaya mengatasi cabaran ini, apa yang aku akan lakukan sekarang? So, kita tukar diri kita. Orang ni dah tak start lagi dah. Agaknya apa tindakan aku? Yang Buddha kata, siapa aku jadi kalau aku tak macam tu ya? Ni soalan tu. Yang ke-24, bagaimana aku boleh menguatkan keyakinanku kepada qada dan qadar Allah? Bagaimana kita tahu everything can happen daripada qada dan qadar. So, kita selalunya stres dan stuck sebab tak yakin itu daripada Allah. So, kita tanya, bagaimana aku nak kuatkan keyakinan aku ya pada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah. Okay, ke-25, apakah cara terbaik untuk aku meningkatkan tenaga dan emosi positif sekarang? Ingat, emotion adalah energy in motion. Okay? So, cara terbaik untuk aku meningkatkan tenaga dan emosi positif sekarang. Okay. 26. Bagaimana aku boleh menerima keadaan ini dengan lapang dada dan redha? Kita nak redha. Tanya, macam mana ya aku nak terima dengan redha? You diam, nanti akan dapat. Ingat, every time you ask question, you akan buat decision, itu akan mengubah limiting belief. Ini cara yang cepat ya. Apakah kata-kata semangat yang boleh aku ulang kepada diri sendiri hari ini? Sebab ini, this is very tailor-made to each one. So, apa you can say yang you rasa perlu tu? Jangan jumpa orang, terus beri semangat kat saya. No, say to yourself. Okay, 28. Bagaimana aku boleh mendekatkan diriku kepada Allah dalam keadaan ini? Apa dia? Bagaimana apa berlaku untuk dekatkan diri pada Allah? Anything, you must go close to Allah. Ke-29, kita tahu kita ada masalah sebab apakah kebiasaan yang boleh aku tinggalkan yang tak baik tu supaya aku lebih ringan menghadapi ujian ini. Apakah kebiasaan yang boleh aku tinggalkan supaya aku lebih ringan menghadapi ujian ini? Contohnya, kita buat sesuatu yang mungkin marah anak ataupun kita suka jawab apa suami. You start looking at yourself. Baik. Ke-30, apakah kebiasaan baru yang boleh aku amalkan, new routine,
untuk memudahkan perjalananku keluar dari rasa stuck ini. Semua ni colour pink apa nak buat ni. 31. Jika aku melihat kehidupan sebagai satu proses pembelajaran, apakah yang aku pelajari sekarang? Kemudian kata hidup di universiti kan? Kalau kita tengok hidup ni sebagai pelajaran, aku sedang belajar apa? Dan orang belajar tak akan stuck, dia akan jumpa solution. Okay? Anggap semua pelajaran, semua orang guru kita. 32. Bagaimana aku boleh memaafkan diri sendiri dan orang lain dalam keadaan ini? Bagaimana aku boleh memaafkan diri sendiri dan orang lain dalam keadaan ini? Kita tak boleh maafkan orang lain selagi tidak memaafkan diri kita sendiri. Okay. 33. Apakah tindakan yang boleh aku ambil untuk menghormati keperluan emosi dan fizikal diriku sekarang? Contohnya kita terlampau stres, kita nak MC ke, kita nak relax ke, ataupun nak tidur, whatever. You must ask apa you perlu dari segi emotion dan fizikal. 34. Bagaimana aku boleh memberi lebih banyak kasih sayang kepada diriku sendiri hari ini? Again, self-love Self-love ni sangat terapeutik. 35. Apakah satu langkah kecil yang aku boleh lakukan sekarang untuk membawa perubahan besar dalam hidupku? 36. Bagaimana aku boleh mengubah rasa stuck ini menjadi satu pengalaman yang penuh makna? Okay, so rasa tu daripada stuck tu, kita boleh ubah dia. Maknanya macam atas kita belajar. So pengalaman yang rasa stuck ni sangat makna, sebab dengan stuck ini kita jumpa banyak jawapan, banyak rutin, banyak perubahan. Okay? Apakah aspek dalam hidupku yang sebenarnya sedang berkembang tanpa aku sedari? Mungkin marriage kita, mungkin kesihatan kita, kerjaya kita, parenting kita, kewangan kita, tanpa sedar. Bila kita start jumpa solution, kita akan berkembang. Good. 38. Bagaimana jika aku melihat masalah ini sebagai latihan untuk menjadi lebih sabar dan kuat? Ingat, setiap masalah, respon kita tu, hasil kita bergantung kepada respon kita. So, respon kita akan bertambah baik, maka hasil lebih baik. 39. Okey, apakah kebiasaan mental yang membuat aku rasa stuck dan bagaimana aku boleh mengubahnya? Kebiasaan mental ialah pattern kita. Kalau orang cakap sesuatu, terus rasa tak boleh. Kita kata, kita generalize, kita kata ini memang orang untuk kita, kita rasa benda dikekal. So kadang kita ada disastering punya behavior. So bagaimana aku mengubahnya? So kalau kita kata memang orang tak suka saya, betul ke? You self-inquiry. Okay? Yang ke-40, apakah ketakutan yang menghalangku daripada bergerak ke hadapan dan bagaimana aku boleh mengatasinya? Sebab ingat, every belief tu sebab ada fear, boleh katakan. Okay. 41. Bagaimana aku boleh menukar fokus daripada apa yang aku tidak boleh kawal kepada apa yang aku boleh kawal? Ini circle of concern dan circle of influence. Macam kita sebut ajarkan respon kita. 42. Bagaimana aku boleh melatih mindaku untuk lebih tenang dan yakin kepada perjalanan hidup ini? Kita nak tenang dan yakin. 43. Apakah perkara yang membuat hatiku tenang dan bagaimana aku boleh melakukannya lebih kerap? Perhatikan apa yang membuat kita tenang, kita outline dan nak buat selalulah zikir ke, istighfar ke, selawat ke, whatever yang menenangkan you all. Okay? 44. Jika aku benar-benar percaya bahawa Allah sedang membimbingku, bagaimana aku akan bertindak hari ini? Maknanya bila kita rasa Allah bersama kita, macam mana? Allah yang menjaga kita. Kita confident kan? 45. Bagaimana aku boleh menjadikan perjalanan ini lebih mudah dengan bersikap lebih fleksibel dan terbuka? Ingat, salah satu ciri orang berjaya fleksibel dan open to suggestion. So, apa berlaku? Okey,
dengan sebab ini berlaku, aku lebih fleksibel. Dengan jadi fleksibel tu, you ada ciri-ciri orang berjaya. Tapi kalau tak ada masalah ni, tak berlaku. Okay? 46. Apakah satu perkara dalam hidupku yang aku boleh syukuri sekarang? Kadang kita stuck sangat. Ya Allah, Alhamdulillah aku sihat. Dah. Alhamdulillah aku ada anak. Just one thing, the minute you're grateful, hormon naik. Bagus ya. 47. Bagaimana aku boleh menyesuaikan diri dengan keadaan ini tanpa kehilangan ketenangan dan keyakinan. Perhatikan, berikut 47 ini ialah kita nak kekal kekal keyakinan, so kita adapt pada keadaan ni. Yang penting pegang platinum ketenangan dan keyakinan tu. So kita kena adapt. Contohnya your husband kahwin lain ke dan sebagainya. How? Macam tu. 48. Bagaimana aku boleh menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam, walaupun hanya sedikit. Kalau kita tak tanya, kita tak jumpa jawapan. Akhirnya 49. Bagaimana aku boleh menjadikan detik ini sebagai turning point dalam hidupku. Alhamdulillah. Malah mudah ikut saja. Because untuk kita redha, kita boleh redha hanya kalau kita tak stuck kan. Okay, so perasan tak? All yang boleh buat record tu is actually decision. Perasan tak Zata? It's decision kan? Decision. Maknanya dalam hidup ni, sebenarnya kita ada jawapan. Allah beri jawapan. So micro decision, kita buat micro decision. So ingat, kalau kita buat framework balik you all, apa dia? What you experience, unpleasant. Rasa stuck. Stuck because Buddha tanya your belief just now. So your belief, aku ni percaya macam pantang lah, tak boleh minum air. Because of that you sembelit, and then you kering, and then susah tak ada.